kita rafa'kan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lagi duduk dalam majlis ilmu, datang dengan waktu yang awal dengan tujuan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan kita perbanyakkan amalan-amalan yang sunat dengan diawali dengan perkara yang wajib. Dengan kita melakukan antara amalan yang digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kita mengambil wuduk ketika mana kita berada di rumah kita. Maka setiap perjalanan langkah Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga dengan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa yang telah kita lakukan.